A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syazwani binti Rusmawi. Saya merupakan Islamic Estate Planner ataupun konsultan harta pusaka di Al-Salihin Trustee Berhad. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Sekiranya kita bercakap mengenai harta pusaka, dia tidak akan lari kepada faraid. Bila tidak lari kepada faraid, ia akan bergantung kepada persepakatan antara ahli waris. Sekiranya ahli waris itu tidak bersepakat, ia tidak akan memberi apa-apa makna untuk bahagian faraid. Bahagian faraid memang telah ditetapkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, 12 dengan 176. Apabila telah ditetapkan tetapi ahli waris faraid tidak mahu bekerjasama, tidak mahu mengambil jalan tengah untuk menyelesaikan harta pusaka, ia tidak akan menjadi apa-apa solution, tuan-tuan dan puan-puan. Lagi-lagi kalau kita tidak melantik wasi, lagi-lagi kalau kita tidak melantik pentadbir ataupun kita melantik orang untuk menguruskan harta pusaka, di mana kita tidak buat wasiat. Bila kita tidak buat wasiat, kita tidak melantik seseorang untuk menjadikan dia ataupun sebuah syarikat itu sebagai pentadbir, maka ahli waris perlu berbincang. Oh, siapa nak jadi? Oh, siapa yang nak uruskan? Oh, siapa yang nak pergi ke JKPTJ, nak pergi ke Mahkamah Tinggi? Siapa yang nak pergi ke Mahkamah Syariah? Siapa yang nak pergi ke Amanah Raya? Mereka perlu berbincang sesama mereka sekiranya kita sebagai pemilik harta yang sementara di dunia ini tidak melantik pentadbir itu sekarang, tidak melantik wasi itu sekarang. Bila kita tidak melantik, mereka akan berbincang sesama mereka sendiri, dan sekiranya tiada persepakatan, tiada apa yang boleh dibuat, tiada apa yang boleh dilakukan, tiada apa yang boleh dilaksanakan, dan ia menjadi harta yang terbeku di mana ada 70 bilion ataupun 90 bilion harta yang terbeku. Kita tidak ada data yang tepat, jadi anggaran 70 ke 90 bilion itu adalah anggaran kasar. Mungkin juga ia lebih daripada 100 bilion, Allahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, buatlah wasiat, lantiklah seseorang untuk menguruskan harta pusaka, lantiklah seseorang untuk menjalankan pengurusan untuk harta tuan-tuan dan puan-puan yang bakal ditinggalkan kelak. Wallahu alam. Saya Nur Syazwani binti Rusmawi daripada Al-Salihin Trustee Berhad sedia untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan menguruskan harta pusaka dengan kepakaran Al-Salihin Trustee Berhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.